Saya tengok ucapan dan kempen Nurul Izzah semalam. So basically apa yang dia cakap macam ni. Dia kata, marilah kita berdamai, tak ada tim A, tim B, tim C lah macam mana. So we all should get together lah, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia sentuh sikit pasal ancaman daripada US tarif ni lah. Macam mana US tarif ni akan pergi mengacau JLC kita lah tuan-tuan. Begitulah macam tu Nurul Izzah punya kempen. So kepada Nurul, saya nak cakap sedikit. Saya tengok ucapan kamu ni, kamu kena up sikit lah ucapan kamu. Sebab kempen dia hambar tuan-tuan. Apa yang rakyat nak dengar berbanding dengan dulu masa kamu memegang. Orang nak dengar apa dulu kamu cerita apa. Cuba cerita macam ni. Kalau saya jadi timbalan Presiden PKR, saya akan bagi pendidikan percuma. Macam tu kan nak dengar. Apa jadi dengan cerita tu Nurul Rafizi pula, kalau saya jadi timbalan Presiden PKR dan sekarang ni saya Menteri Ekonomi, saya akan turunkan harga minyak. Apa cerita tu Rafizi Nombor satu Nurul, kalau cerita pasal tarif ni lah ancaman kepada JLC, bapa engkau tu Menteri Kewangan. Dan kamu tu saya dengar kerja dengan adalah agensi syarikat besar kerajaan. Pergilah cerita dengan bapa engkau tu, tak payah cerita dekat situ. Kamu dah dalam kerajaan ini nak komplain apa lepas tu kamu ni pergi menjerit reformasi lagi. Ini nak reformasi, kamu tak payah jerit-jerit. Kamu dah ada kuasa. Kerajaan persekutuan pun kamu pegang, kerajaan negeri pun banyak yang kamu pegang. Kamu reform je lah, nak jerit reformasi apa lagi Nurul. Itu yang saya nak bagi tahu. Cuma upkan lagi kempen kamu tu. You have to be more. Kalau kamu tak nak pergi kempen negatif macam Rafizi, you have to be inspirational. Tapi based on ucapan semalam, tak inspirational langsung apa yang kamu nak buat untuk rakyat, apa yang kamu nak buat untuk parti. Seruan marilah kita berdamai, just one candidate sebagai apa dia orang kata Parlimen Perang PKR. Yang seorang lagi pula Rafizi pula, saya nak cakap, saya ingat apa yang kamu cakap macam ni. Kamu kata kita kena menyerang, saya tak boleh menyerang sebab saya menteri. Apa orang kata, tangan dan kaki terikat, saya kena jadi yes man. Kita kena menyerang, tapi kalau kita apa orang kata, macam mana kita nak menyerang. Kalau dia kata kalau saya dalam kerajaan sebagai menteri, saya tak boleh menyerang, saya kena jadi yes man aja. So that is basically apa yang Rafizi cakap lah. Lepas tu dia pergi menyerang orang lain dalam parti dia sendirilah Rafizi ni dan kamu kata juga kalau kamu kalah, kamu akan letak jawatan sebagai menteri. So basically what you saying is that kalau kamu menang, kamu akan maintain dan kekal jadi menteri. Dan bila kamu kekal jadi menteri, kamu akan kekal dan maintain jadi yes man, tak boleh menyerang dan tangan dan kaki terikat lagi Rafizi. So apa benda yang kamu cakap ini? So sebenarnya saya ingat macam ni, saya ingat kamu pun dah confused dengan apa yang kamu cakap sebab tu kamu suruh orang kamu undi Nurul Izzah ke apa. Kononnya kamu nak reverse psychology lah. Sekali kamu reverse psychology kamu sendiri dengan kamu confused apa yang kamu kata. Sebab what you telling your penyokong is this. What you telling is you cannot do much sebagai menteri. 2 tahun setengah ni kamu jadi yes man. Tapi kalau kamu menang, kamu maintain sebagai menteri dan kamu kembali jadi yes man. So apa guna mereka undi kamu sebagai timbalan Presiden PKR? Sebab tu saya cakap kamu ini macam kamu dah set up ataupun kamu hanya mencari alasan untuk mengundur diri daripada jabatan menteri itu. Kalau kamu terus letak jawatan menteri yang kamu tak boleh handle itu, orang kata kamu mengecut. Tapi kalau kamu kalah, kononnya adalah alasan sikit untuk kamu mengundur diri. Yang sebenarnya kamu pun memang nak belah daripada jawatan tu sebab kamu tak boleh handle. Dan kepada dua-dua ini, sebab itu saya cadang untuk upkan lagi ataupun untuk jangan menghambarkan kempen kedua kamu. Satu, orang dah bosan dengan kempen negatif Rafizi. Dia nak menyerang apa benda sebagai kerajaan pun nak serang. Padahal janji-janji dulu yang dia cakap, kamu cakap itu semua ke laut. Dan Nurul Izzah juga kempen kamu hambar. Sebab tu saya kata untuk menidak hambarkan kempen kamu, buatlah debat dua orang ni. Supaya sebab kamu dua orang ni calon Perdana Menteri
So rakyat ada stake dekat situ. So sebab itu berdebatlah dua orang. So untuk rakyat semua tengok.